Assalamualaikum, welcome back to my channel. So untuk video kali ni, ibu, Dinda, Kasih dan ayah kita orang pergi mall buat vlog beli squishy dengan Pok Mas. Okay, ni ha. Yang ini squishy bentuk-bentuk air. Ini McD. Price dia macam mana? 20, 25. 25. Oh, okey. Yang ini 20. 15. Yang besar? 20. 20, 15, 25 gitulah. Wow, ayah ni. Tengok ni. Ni yang viral juga. Oh, Kena ambil satu yang Nido. ni apa? Oh, Nama Zoe. Dina nak apa? Umi. Oh ya Allah. Dinda. Oh. Saya ingatkan kat luar je. Kat dalam ni lagi banyak. Okey, kita pilih dulu yang kat depan ni. Kita ambil dulu satu-satu. Dia nak mana? Kalau yang air ni ibu rasa ibu nak ambil Pepsi. Dia nak yang ni. Okey, ambil. Nak warna apa? Warna biru. Ini pun kena ni. Tak ada nama ni tu. Tak ada Nido. Ni Nido. Nido Pepsi. Warna biru. Ni cantik. Lagi satu. Ni nak tak? Tapi bentuk dia petak je sama. Ini. Nak ni. Nak ni. Ni berapa kalau yang macam gini? Ni 25. Oh, ni bentuk apple tu. Nak Ni apple. bentuk apple yang viral tu. Oh, ada besar lagi. Besar lagi. Tak cukup ni. Tak cukup. Tak apa. Tak cukup 2 bakul lah. Okey, ni kasih dia pegang ha. Yang ni ambil lah. Ni. Kasih sibuk pilih keychain. Bukan dalam agenda ibu. Okay, Dinda tak tahu nak pilih yang mana. Bagi dia pilih dulu. Dekat dalam tu sebenarnya banyak. Tapi sebabkan ramai, kita tunggu turn kita dulu. Kita pilih yang kat luar-luar ni dulu. Tengok ni, ibu ambil apa? Ibu ambil yang warna pink, hijau. Oh, biru tak ambil Dia nak apple biru. Apple biru, okey. Kakak ambil apple biru, kakak. Tukarlah hijau ni. Ibu tak nak ambil yang sama 2 jenis. Ni tukar. Yang ni ibu nak yang ini. Sebab Dinda dia kena pilih mana yang nak kasih. Ibu nak beli untuk Muna juga. Adik nak apa? Ni. Yeah, she used to have that stick. Ambil. Dekat sini dia semua squishy yang croissant, banana, cheese, peanut, roti. Ya Allah, sedapnya. Ambil roti satu nak? Tu ada coklat tu. Sana tu coklat. Tunjuk coklat. Coklat. Dia nak yang. Tu banana kat sana, banana. Dia nak apa? Yang ni Roti. Tak ada, tu je. Ada kot. Oh, tak ada. Yang baru yang macam gini. Cuba. Oh, butter. Lagi apa lagi yang macam pelik? Ni, peanut. Adik, SpongeBob. Tupis. SpongeBob. Tupis. Tak nak. Ya, Dinda ni tolak orang. Tak nak SpongeBob. Coklat. Sekejap ibu video call. Wow, yang ini Nido Oreo. Pelik je dalam dia. Nama dia Nido Oreo tapi dalam dia macam bentuk aiskrim. Tu ada McD. Ni gummy bear. Uish. Allah, lambang mata lah. Saya nak ambil ni satu lah. Tapi kita dah ambil Pepsi, so kita ambil Sprite kot. Dia nak yang keyboard tu ya. Kat luar. Apa? Keyboard yang kat luar tu. Tu, dia nak tu ke? Tu jap. Oh, tu tunjuk. Kerja lah. Dia nak warna-warni ke apa?
Ah, yang ni. Ada bateri ya? Ira nak mana? Pilih. Ada dua je. Macam gini, macam gitu. Ni. Atas. Oh, ada yang crispy handmade pun eh. Oh. Ini kita tekan dia bunyi ke? Tapi bunyi tu sekali je lah. Oh, berapa ni? 25. Tak apa, you kira dulu. Tak tahu berapa tu. Tambah. Peninglah kepala aku. Berapa? Cuba teka. Berapa? Cuba teka. Ah, 200? Ingat ke 200? Sabar. Oh, bayar pakai ni boleh? 175. 175 beli apa nama ni, squishy. Okey. Okey, jom. Jom. Oh, ya kat luar. Nah, Nah. Jom, let's unboxing our squishy RM175. Yang pertama, apple. Nido apple. So, yang ini tak tahu ni nama dia apa, tapi ni yang muka yang comel-comel tu. Lepas tu kita beli Sprite Nido. Dia ada macam-macam tadi kan korang tengok, tapi ibu pilih yang Sprite sebab ibu suka yang Sprite. Lepas tu yang ini, alah koyak dah kotak dia. Nido Pepsi. Lepas tu Dinda pilih, gigit boleh tak? Astaghfirullahalazim. Dinda pilih butter rainbow. Lepas tu coklat squishy dengan ni coklat warna kuning. Ada pilih, ibu tak tahulah kenapa dah habis ada. Banyak tadi Cozo semua tapi tak ada nak. Ini pun dah 175. Mak aja. Astaghfirullahalazim. Baiklah duit tu bawa pergi makan ni sayang. Wah, ini macam best. Nah, kasih nak. Tengok ni. Wow. Ya Allah, kasih ni banyak berubik lah. 1, 2, 3. Oh, sedapnya. Oh, dia kembang balik. Dia slow rising. Tengok ni, jadi. Wow. Jangan picit. Okey, dia picit, jangan picit. Bukakan ni apple. Nah, apple. Wih, lawanya apple. Bocor. Bocor. Alamak, lagi tukar nasib baik kita kat sini je lagi. Nasib baik kat sini je. Tangan dia. Jap. Okey, jap. Ayah duduk sini jap. Okey. Kakak nak keyboard. Bel nak beli keyboard tadi satu. Cula, adik tak nak. Cakap dengan ada kita tu. Ya, semua salah aku lah. Macam dia tak sempat kering, dia dah jual lah. Kita tukar yang baru sebab tadi melekit gila tangan ibu benda ni. Okey, tu okey. Wow. Okey. Ibu tekan. Ibu risau lah benda ni. Memang real Nido ke? Original Nido ke? Tak tahu kan? Okey. Sebab mahal juga. RM25. Ini kakak ni. Ya Allah, diorang bergaduh diorang bergaduh. Berapa kali aku nak ambil? Aku nak tahu. Ibu pun tak faham lah. Jap. Ibu kena selesaikan dululah masalah adik-beradik ni bergaduh, bergebuk apa pun ibu tak tahu ya. Keyboard ni. Okey, tapi apa yang kita dah main tadi, kita simpan kejap lawa-lawa. Ambil lah. Kenapa ni? Okey, jap. Stres aku. Tu nak.
Squishy nak keyboard nak. Nak juga lah Dinda, apa benda Dinda? Dia nak apa? Tak cukup ke yang ibu belikan? Dinda tengok ni. Dia tengok ni. Sabar, jangan buka dulu. Tu boleh cabut. Oh, muka dia boleh cabut. Oh, it's best. Muka dia boleh cabut, mata dia semua boleh cabut. Boleh. Tak boleh, mata tak boleh. Tengok ni. Sedap weh. Sedap gila. Oh, nak turun. Ya. Nak. Kasih dia tengah best nak main keyboard. So, Dinda kena mengalah kejap boleh. Alah, adik main sekejap je. Dia tak main lama pun. Takut. Macam gini. Mainan sensori sekarang more mahal. Sama, bau. Wangi. Lepas tu, yang ini Pepsi. Wow, Pepsi. Tahu tak? Ya. Ayah, tengok ni bau ni. Macam coklat putih. Ini Nido Pepsi. Weh. Ni kita belikan untuk Muna. Tapi Muna sorry, Alun buka dulu, okey? Lembut gila. Wow, cuba rasa ya? Ayah rasa. Kenapa? Kita simpan untuk Muna. The best for Muna. Muna tak dapat ikut kita pergi mall. So kita belikan je. Apa? Tak keyboard. Ada aja pilih keychain. Tapi tak ambil. Ambil tu. Dia pilih banyak sangat. Dah tak nak. Okay, so yang ini pun Alun simpan elok-elok balik dalam kotak dia. Aku ni stres lah adik kau ni lah. Kenapa stres? Gini sibuk-sibuk nak keyboard lah. Aku ni Bagilah dia pinjam keyboard tu. Saya nak pinjam ni kan? Tu macam jadi ke video saya ni? Macam tak jadi je. Jadi. Macam dengan bergaduhnya. Dengan hirup-pirup bisingnya. Tengok tu. Ni bentuk apple. Weh, ni kalau beli kat online pun mahal lagi ni sebenarnya. Kat sini dia murah lagi. Cantik kan? Tengok kedai tu sekarang ramai orang tau. Nasib baik kita pergi tadi. Tak ramai sangat. Okey, kejap. Ibu kemas Dinda cakap, Dinda nak minta maaf dengan siapa ni? Dengan Kasih ke? Okey. Sebab apa? Gaduh-gaduh. Okey, jangan gaduh-gaduh lagi. Okey, adik-beradik kena share. Main sekejap-sekejap je. Okey. tapi aku nak beli dua. Tak payahlah beli dua, beli satu share lah. Mahal tau benda tu, RM25. Okey, jap adik Kasih Dinda nak minta maaf dengan Kasih. Okey, minta maaf. Salam. Salam. Okey, minta maaf dah. Okey, gitulah ya adik-beradik. So, seterusnya kita nak pergi Impas Gaming. Kita nak buat apa ni? Kita nak cari... Jadi mainan Nala. mana ada beli mainan Ayah? Kita nak cari pop mic, jom. Kau tengok ni. Mana? Haci pupu. Baru beli. Oh, dia bawa haci pupu dia. Okay, kita nak beli yang mana? Toy Story. Ni. Tu Yoyo X Toy Story ke? Dia nak apa? Jom. Kita cari, jom. Toy Story? Dia nak apa? Dina cari dulu. Nak apa? Ni, Cry Baby. Ni nak Kurumi. Dah, Dina tak suka warna purple. Okey, tak suka warna purple pula. Habis nak warna biru ke? Mofusan comelnya. Okey, sekarang ni dia tak nak warna pink, tak nak warna purple. Dia nak cari warna biru. Ada ke? Ni lah ibu rasa. Pink lah Pi. Dia nak kartun apa? Ni lah. Ni ke? Kita tengok. Ni dapat jam.
Wah, ni dah 4 jam lah. Jom kita beli yang ni. Kan? Ibu nak ni. Ibu nak beli ni. Jom ke sana ada orang. Beli dah. Sekejap kita ambil yang belakang-belakang. Dinda nak ni. Kita ambil yang ni. Yang ini Toy Story. Tapi dapat jam. Lepas tu ibu rasa nak belikan kasih satu yang ni lah. Tapi tak ada yang SpongeBob. Ni pun best. SpongeBob. Belikan ni kasih SpongeBob. Tapi bentuk SpongeBob pelik-pelik je lah. Tapi dia kan suka SpongeBob. Lepas tu dia suka Danny Roma. Okay, tak apa. Kita ambil kasih satu SpongeBob. Tapi dah Oh, berabuk dia lah. tak SpongeBob jumpa ni dah lagi. lama lah. Tak nak lah. Apa? Nak yang ni. Ush, Dinda punya mahal loh dia pilih. Serius yang tu? I wish Rainbow Dash. You wish nak dapat yang ini. Apa kalau tak dapat macam mana? Redor. Dapat warna purple, warna pink, redor. Tak apa, boleh. Betul. Tapi Dinda nak pilih yang secret. Tapi boleh je lah. Adik suka Teletubbies lah. Ibu belikan adik Teletubbies Tidak, lah. tapi... Ada 3 je Teletubbies. Ibu nak dia pilih. boleh. Ni ibu ni nak ni. Dia boleh. Okey, kasih. Okey tu. Okay. Ni lah. Ambil lah, boleh. Ini tak. Ush, ambil yang belakang je. Oh je kalau dapat biru Kita tengoklah nasib Dinda. Dah. Okey dah, jom bayar. Ibu? Dah. Dia Jom. yang tu Ni Jom, kasih jom. punya. Okey, jom bayar. Jom. Aduh. Mana orangnya ya? 1, 2. 3, 1, 2, 3. Yang ni paling mahal 130 dia nak ambil. 50. Tu format yang kita orang beli dekat Implus Gaming ni ada 3. Satu ibu beli Toy Story. Lepas tu ibu ambil Teletubbies untuk kasih. Yang ketiga yang ini. My Little Pony. Oh ni My Little Pony. Patutlah dia beria sangat nak ambil. Sebab tak ada gaya bentuk Little Pony pun. Tapi kat belakang ni dia tulis Format X Little Pony. Tengok ni ada. Okay. So ibu buka dulu. Kasih dulu. Ni kasih punya. Alah, Kasih ibu dah pejam dulu. mata. Kasih dah pejam mata. Tengok ni. Wow. Okay. Kasih nak pilih mana? Oh, Kasih nak pilih mana? Kasih nak apa? Hijau. Kasih nak ni korang. Kasih nak warna hijau. Oh, Apa nama dia? Gypsy. Dipsy. Kasih nak Dipsy. Lala. Ini tapi. Okey. 1, 2. Okey, kasih buka kasih. Kasih buka kasih. 1, 2, 3. Dapat pink. Alah, kasih dapat. Ni ada kad. Kasih. Kasih monyok lah, kasih tak happy tak dapat Dipsy. Tapi boleh comel. Kasih okey lah, kasih okey. Weh, kat depan tu sama dapat yang depan ni. Oh, kasih dapat yang depan ni. Ni. Okey lah. Comel lah. Comel lah kasih. Bersyukur kasih. Okay, Ibu next. dulu. Ibu. Okay. Ibu nak pilih mana? Ibu. Wow, lawannya ibu nak Jessie. Jam Jessie. Ni jam tau. Jam. Ha. Oh. Ni jam. Rugi tau Dinda tak nak blind box yang ni. Disebok nak yang tu kan. Dalam dia jam berapa ringgit? Ni 59. Okay. Jangan tengok kad. Okay, Wow. mata. Wow. Dinda tak aci lah Dinda. 1, 2. Apa ni? What is that? Loh, tak suka. Tapi dia ujung-ujung dia baik juga lah. Yelah, ibu tahu lah Lily Pad ni akhir movie tu dia baik. Weh, lawanlah jam ibu. Ibu punya. Tengok, ibu tengok. Cantik tak kasih? Cantik kan? Okay, dah. Dinda. Okay, Dinda pula. Lawa. Jangan lawa. zoom, Ada manual siap. Ada manual.
Okay, kasih nak. Oh, tadi kasih kan tak dapat warna hijau. Nah, kasih nak warna hijau. Okay, dah cepat Dinda buka Dinda punya. Dinda nak pilih ni sama ni. Pinkie Pie. Rainbow Dash dengan Pinkie Pie. Rainbow Dash ya. Rainbow Dash tu secret tak? Kan ni secret, ni secret. Buka. Aduh. Kan koyakkan juga lah. Uish. Ibu. Oh, lawa lah plastik dia. Okay, jangan. Ibu tak. Oh, lama plastik dia. Di mana tu? Tarik. Apa? Oh. Ni. Oh. Ayah tengok. Ish. Sabar. Awak salah. Okay. Wow, saya nak. Lawanya. Rainbow Dash. Rainbow Dash. Dinda nak buat apa Dinda nak? Mahal weh, RM130 weh benda ni weh. 130 sampai dapat yang dia nak. Betul. Nasib baik RM130 tu dapat yang betul dia nak. Oh my god. Pening kepala ibu. Tunjuk buka ni, boleh buka ni rambut dia ni. Ya ke? Ni. Sangat lembut. Ni Haci Pupu fake. Ini pomade original. Wah, cantik weh. Tengok rambut dia sini. Fluffy sangat-sangat rambut dia. Smart lah, RM130. No wonder lah sebab benda ni sangat cantik. Kasih ambil jam ibu. Ni ibu tahu punya jam. Allah, okey lah. Dia faham lah, muncung weh. Ibu tengok ni. Okay, ni kasih punya Teletubbies. tengok ni. Comel. Oh, mata dia boleh tukar-tukar. Tapi tak ada. Dia putih. Kita beli pomade tu tadi semua sebanyak RM237. Yang paling mahal Dinda punya. $50. Tapi dapat 119. Oh. Macam dapat diskaun lagi. Tak tahu lah, nak cek harga pun dah bersepah dah. Dia satu kali jatuh harga kau. Dah jatuh harga lah juga. Itu ambil gambar. Ya, gambar. Oh, kasih ambil gambar kat situ. Macam orang dulu je ya, pisau. Tengok Dinda dah makan pun dia letak dia punya patung tu kat situ. Siap. Kita ada pizza blueberry and ice cream. Tengah makan nasi, sanggup berhenti semata-mata nak makan ni Ni sedap tau. Korang datang Vivo korang order ni. Sedap sangat. Air? Nampaknya itu sajalah vlog kita dekat dalam mall. Beli pomade, beli squishy. Seronok tak Dinda? Seronok. Kasih pun dia dah mengantuk dah. Kasih. So, jumpa korang di next content. Bye-bye. Ciao.